Hai, Assalamualaikum. Welcome back to our channel. Pagi ni Nara masak menu ayam masak merah untuk bekal husband Nara pergi kerja. Sekali Nara masak untuk rumah lah. Ini kiri Nara goreng ayam. Kanan Nara buat sambal. Tinggal sambal ni dah masak. Ayam tu nanti Nara terus terjunkan dalam yang ni ayam untuk tumpuk Rara nak rebus. Tapi Rara siapkan semua menu yang lain untuk bekal husband Rara, baru Rara rebus untuk. Rara buat simple je, tak ada serai, tak ada lengkuas. Asalkan ada rasa. Jadi ni pagi ni. Maaf le kalau korang ternampak hangit sikit. Nampak jadi turun dalam kulit Asalkan Rara nak dia macam berkuah-berkuah sikit. Ni aku pun untuk hitam ni. Susah sangat pun. Kalau masak satu menu je. Kalau sebenarnya masih lagi nak telur dadah, Rara buatlah telur dadah. Sama je. Pagi masak macam ni je. Rara terpisat-pisat lagi. Saya nak goreng telur. Goreng je dah terus. Sebenarnya nak telur mata buat bekal. Ni ayam masak merah dah masak. Minyak ni tergapung tu sebab dah buat berkuah, jadi minyak ni tergapung. Minyak tu boleh buang. Garam. Nak. Satu nak letak ni. Ni untuk bekal lah. Husband Rara punya bekal untuk dibawa pergi kerja dah siap. Rara pun dah siap mandi. Ayam ompok pun dah masak. Cara ompok keluar pergi bermain. Hai, budak sekolah pasti. Lucu helmet abang dia. Selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Moya. Amboi. Daripada belakang ni. Yang ke tengah jalan dek. Sini sayang Tak heran. Astagfirullahaladzim.
token mo, di ba kasi ito mo? Tak jadi stokin? Mana bola balik, na 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 na. Saya punya tembam tiri-tiri banyak tangkap. Kau tangkap kucing. Baik kan? Aja tangkap. Hai budak pasti. Di sekolah ke? Mak kau corner baring. Tangkap dulu. Apa benda? Okey, kira-kira nampak. Nampak orang. Risau saya telur terpecah kat dalam. Telur terpecah, habislah ayam masak merah tu jadi telur setengah masak. Sayang. Terima kasih. Dulu lah dulu. Sayang. Sayang. Oh. Ayo. Saya dah bagi Malaysia. Hati-hati. Senyum sikit. Baca bismillah. Okey yang. Hati-hati. Dek masuk rumah. Mak dah gembuskan ayam sayang. Hijau tu sebenarnya sampai tiang. Okey, dah dapat lampu syarat. Tu belakang kereta kancil. Namanya. Hai. Kau piknik kat taman aku ke? Kucing jiran Nara comelnya. Jerry. Wow, pandang saya macam nak telan ya. Nampak Oyo tak yang gaduh Kita dekat situ geduk. Yang gaduh tau dengan Topok, jangan gaduh dengan Oyo, okey? Love you. Okay. Bekas ni yang Lara cuci semalam dah kering, barulah Lara refill Lara punya teh yang baru. Semalam teh Rara ni ada 2 bungkus. Tapi disebabkan mak Rara terlupa nak membeli, jadi Rara bagilah lagi sebungkus untuk dia. Jadi Rara tinggal sebungkus ni je lah. Dan lagi satu boh bunga ros. Tapi ni nanti Rara letak dalam bekas yang lain. Jadi bekas ni Lipton sahaja. Dicampur dengan teh yang lain. Rara refill dulu teh yang baru. Barulah Rara masukkan balik teh yang lama. Habiskan dulu yang lama, baru guna yang baru. Barulah top up yang lama punya, yang masuk dalam bekas malam.
Oh, hari ni Melaka lawan Sabah. Mantap apa? Winner. Oh, dekat Stadium Haji Bai. Satu jaringan yang terhasil. Sabah Melaka. Dan juara sudah pun ditabalkan sekali lagi. Selamat makan malam sambil tengok bola. Sebenarnya nak makan hati. Melaka lawan Sabah. Ini malam kita makan sate bah. Kembali Boleh. bertugas di Sate. Liga Super. Selamat Irfan malam. Zakaria Datul selaku kapten pasukan, Jose Angel dan juga Gabriel Perez di barisan pertahanan, dan 4 pemain Dane Ingham. Terima kasih kerana sudah menonton. Pada korang yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, komen yang manis-manis. Teruskan menonton video Rara yang seterusnya. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye.